Di dunia, orang yang hidup dengan Quran takkan celaka. Ini janji Allah. Orang yang mati dalam keadaan mencintai Quran, walaupun dia mati ada dosa, malaikat nak labuh dia, Quran akan datang ketika itu. Nama surah yang mewakili orang yang mencintai Quran di alam barzakh adalah Suratul Mulk. Dia kata tak boleh, sebab dulu dia baca aku dan dia menghidupkan kehidupan dia dengan Al-Quran. Malaikat pergi ke arah kepala, surah ini pergi ke arah kepala. Dia kata tak boleh, kamu tidak akan dapat mengapa-apakan dia ni, sebab dia ni dulu menghidupkan Al-Quran. Bangkit di mahsyar, orang yang hidup dengan Quran, nama dia kena panggil, dia pun pi, buku amalan dia dikeluarkan. Allah pun mula menimbang satu persatu daripada hari pertama dia balik. Tiba-tiba datang Al-Quran. Nama surah yang mewakili itu adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Mereka berhujjah di hadapan Allah SWT sehingga tuan dia diampunkan oleh Allah SWT.